ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسانا يا رب العالمين يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا وفقها في الدين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر يا كريم رب اتمم بخير يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dan kepada muslimin dan muslimat, ibu dan ayah yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu untuk teruskan lagi perbicaraan kita yaitu kitab Kasyful Ghaibiyah. Jadi kita sudah sampai kepada muka surat 85. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kepada Muhammad rahimahullah, jadi di sini pengarang kitab kita nak menceritakan keadaan yang terakhir, iaitu keadaan mati syahid ketika mana mereka yang para syuhada berada di akhirat nanti. Jadi setiap orang akan dibangkitkan dalam keadaan mana dia mati. Kita dah tengok disebutkan orang tukang besi dan sebagainya, itu bergantung pada umum hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan manusia dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti mengikut keadaan dia. Jika dia orang yang syahid, maka dibangkit dalam keadaan orang yang syahid, bahkan darah yang akan keluar seperti mana biasa, warnanya warna darah, tapi baunya adalah bau kasturi. Nah, seperti mana disebutkan dalam hadis, al-maqtul fi sabilillah ya'ti yawmal qiyamah jarhu yasqumu daman al-lawnu lawn dam wa rihu rihul misk. Akan datang pada hari kiamat orang yang mati syahid ini, muka dia masih lagi darah, mengeluarkan darah. Wal-lawnu, rupa warna darah yang keluar tu warna darah, warna merah. Lawnul dami wal rihu rihul miski, dan bau darah tersebut ialah bau kasturi. Tak sama lah. Baik, jadi ada beberapa perkara kalau kita tengok, di antaranya perkara disebutkan berkenaan dengan mati syahid. Begitu juga kalau kita lihat di sini, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, dibangkitkan setiap hamba itu di atas apa ia mati. Sebagian ulama melihat ataupun sebagian sahabat sebenarnya seperti mana Abi Sa'id Al-Khudri, oleh kerana kita dah bincangkan berkaitan dengan mati syahid, dan mati syahid ni Allah Ta'ala bangkitkan dia di antara orang yang dibangkitkan berpakaian. Orang mati syahid, dia berpakaian asal seperti mana, dan dia dikafankan dalam keadaan pakaian yang ia mengikuti perang dengan pakaian tersebut, maka dibangkitkan keadaan asal. Berhubung hadis Nabi SAW menyebutkan yub'atsu kullu 'abdin, dibangkitkan atau dibangunkan di hari akhirat nanti, pada hari mahsyar nanti, setiap hamba Allah Ta'ala di atas apa yang ia mati. Jadi kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan daripada Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila annahu lam mahdadara
apabila hampir mati, Abu Sa'id Al-Khudri bila dia nak mati, da'a bi thiyabin jududin yalbisuha, dia minta dengan pakaian yang baru yang dia dah pakai. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini minta kepada pembantu dia ataupun kepada orang di mana dia nak mati, ketika mana hampir mati, supaya dia diberikan pakaian untuk dia dipakaikan. Dia nak bangkit, dia nak dibangkitkan di akhirat dalam keadaan dia berpakaian yang elok. Maksudnya dulu. Jadi yang ini sebahagian kefahaman para sahabat. Ijtihad dalam. Tapi kata Imam Baihaqi, dia himpunkan di antara hadis yang disebutkan tadi dengan hadis yang manusia ni semua akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berpakaian. Kan semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Dan orang yang mula-mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Imam Ibrahim, yujma'u, dihimpunkan di antara dua hadis tersebut, bi anna ba'dahu yuksharu 'ariyan. Sebahagian orang akan dibangkitkan dalam keadaan. Tapi kita maklumlah belajar di akhirat di yaumul mahsyar nanti tak sempatlah, bukan nak tengok bangga. Yang kita maklum seperti mana diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Baihaqi, sebahagian lagi dibangkitkan dalam keadaan berpakaian. Wa ba'dhu bi thiyabihi, dan sebahagian dibangkitkan di dalam pakaian, maksudnya dia berpakaian. Wa yakhrujuna min quburihim bi thiyabihim, dan mereka akan keluar daripada kubur mereka dalam keadaan mereka berpakaian, yang mereka mati dalam pakaian tersebut. Summa yudanasu anhu 'inda ibtida'il hasyr. Jadi ketika mana berhimpunnya manusia, Allah kata buang berpakaian. Tapi bila Allah Ta'ala himpun semua manusia, ketika itu ditanggalkan pakaian mereka. Jadi dipulih jadi semacam itu. Jadi ahwal yaumul mahsyar, yaumul qiyamah ni bukan benda yang mudah. Dia banyak hadis. Sehingga kita nak susun atau bagi faham tu agak rumit juga. Agak rumit. Dan tidak wajib. Yang wajib kita percaya, kita dibangkitkan di hari akhirat, kita dihimpun, dia hisab, itu wajib dia. Ada perbahasan semacam ni, kita nak susun mana dulu, mana kemudian, itu bukan kewajiban. Tapi seronok dengan seronok, kan? Itu seronok kita dengan seronok. Seronok bukan seronok saja, seronok itu apa yang dibahan. Kalau sekadar dengan seronok ni dia kurang berfaedah, baik dengan seronok lagi lah. Baik, itu berkaitan dengan mati syahid. Jadi kita lihat banyaklah hadis Nabi SAW. Nabi kata al-maqtulu fi sabilillah ya'ti yawmal qiyamah wal jarhuhu yakhsubu daman al-lawnu lawnu dami wal rihu rihul miski. Itu hadis berkaitan dengan mati syahid. Baik, jadi dia contohlah orang yang mati dalam keadaan minum arak, dia akan dibangkitkan, cawan minuman arak itu akan berikan dia. Cuma ini tidak disebutkan dalam hadis secara khusus, secara umum tu ada. Iaitu setiap orang akan dibangkitkan di atas apa keadaan yang dia mati. Jadi kata pengarang, dan yang mati syahid itu dibangkitkan Allah Ta'ala akan dia dengan berlumur darah. Kan kita tak boleh beri mati, haram mematikan orang mati syahid tadi. Jadi gimana? Dan tak disemayangkan. Pasal dia maghfur, orang yang telah diampunkan dosa dia. Jadi orang yang telah diampunkan dosa dia secara jelas dia mati. Dimaksud di sini ialah mati syahid dunia dan akhirat. Ada orang mati syahid dunia saja sebab dia perang tu dan asal dia pada tunjuk dia berani, dia mati syahid juga pada zahirnya, tapi hakikatnya tidak diberikan kelebihan mati syahid. Ini mati syahid akhirat. Jadi tidak boleh dimatikan, tidak boleh disembahyangkan, hanya dikafankan dan dikebumikan sahaja. Dan bau darah dia tu seperti kasturi. Seperti mana? Kasturi. Maka di bawah segala habis cakap. Yang contoh, kita yang kena asingkan pergan-pergan. Jadi cerita manusia dibangkitkan. Sebenarnya semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni akan dibangkitkan. Sebab Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidak seekor pun binatang yang melantau di atas muka bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang tak dengan kedua sayapnya, melainkan mereka itu
semua kumpulan-kumpulan atau umat-umat seperti kamu juga. Dan kami tidak mensia-siakan atau meninggalkan sesuatu pun dalam kitab. Secara umumnya semua dalam Quran, walaupun tidak diperincikan secara tafsir. Kemudian mereka semua, manusia, jin, haiwan akan dibangkitkan, akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka, jadi dibangkitkan untuk dihisab. Jadi malaikat semua juga, malaikat pun sama juga, malaikat juga akan dibangkitkan, akan dihimpunkan bersama dengan manusia di padang mahsyar nanti. Cuma malaikat ni tidak sama macam kita lah, dia tak sama macam kita. Sebab mereka ni semua orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam Quran, surah Furqan ayat 25, Allah Taala kata yauma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzila al-malaikatu tanzila. Hari segala langit pecah, di mana hari segala langit pecah dengan kumpulan awan, pecah di mana hari langit pecah dengan kumpulan awan yang berisi malaikat. Pada hari tersebut turun malaikat dengan cara berpasukan-pasukan ataupun berpuak-puak. Jadi maksudnya malaikat juga akan turun dan dihimpunkan bersama dengan makhluk, bersama dengan manusia. Baik kata pengarang, maka jadi kemudian kata itulah, maka ni kadang-kadang soalan ini dia terjemah dengan harfiah. Dalam kata teks asal Arab, teks asal Arab itu disebut dengan perkataan fa, tapi di sini boleh kita sebut dengan kemudian. Jadi selepas dibicarakan berkaitan dengan berhimpunnya manusia, dikeluarkan manusia dari kubur dan dihimpunkan mereka itu, dibawa segala malaikat akan mereka itu. Jadi manusia lah dibawa sekalian, dibawa segala malaikat akan mereka itu bersaf-saf kepada suatu padang. Jadi manusia ini semua akan dibangkitkan dan dibawa kepada mahsyar. Allah firman dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada hari ditukarkan bumi itu bukan bumi yang asal dan langit bukan langit yang asal. Semua diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibawa sekalian mereka itu, ini makhluk manusia, bersaf-saf kepada suatu padang, maka dititah Allah Ta'ala akan segala malaikat yang mendiami langit yang pertama, memerintah segala makhluk itu. Jadi ini sebahagian makna yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas dia tafsir surah Furqan ayat 25. Ini sebahagian daripada penafsirannya. Tapi bukan kita kata diambil penafsiran itu secara terperinci tak. Makna penafsiran tersebut ada dalam apa yang disebutkan oleh musannif. Sebab saya tengok dalam kitab Dakwah Al-Akhbar tak ada. Benar kita tak ada. Perbicaraan ini tak ada. Jadi malaikat menghimpunkan makhluk. Kita boleh katakan dengan perintah Allah Ta'ala, malaikat himpunkan semua makhluk ini. Malaikat adalah langit yang pertama, memerintahkan segala makhluk itu, maka dibawa segala makhluk itu oleh segala malaikat itulah agar tiap-tiap manusia dan jin dan syaitan dan segala binatang. Jadi malaikat langit pertama ni, mengikut cerita di sini, menghimpunkan semua makhluk termasuk jin, manusia dan semua haiwan, serangga dan sebagainya, semua akan dibangkitkan, akan dihimpunkan. Dan segala unggas, disebutkan segala unggas, maksud serangga, dan lalu dipindahkan akan mereka itu, makhluk tersebut, kepada bumi yang putih, daripada perak yang gilang gemilang. Jadi ketika itu bumi ditukar kepada bumi yang lain yang berwarna perak, semacam seolah-olah perak yang bersinar. Setelah itu maka malaikat pun mengelilingi isi padang mahsyar. Benar disebutkan oleh Ibn Abbas.
Kalau kita tengok dengan sebahagian tafsir disebut oleh Ibn Abbas, disebut oleh Ibn Abbas. Cuma tak disebut dah kata malaikat yang bawa kepada mahsyar lalu dihimpunkan oleh malaikat lagi yang pertama, tidak disebut sedemikian. Cuma disebutkan berkata Ibn Abbas, Allah Ta'ala menghimpunkan semua makhluk pada hari kiamat pada padang yang satu, pada bumi ataupun pada tanah yang lapang yang satu, manusia, jin, haiwan, segala burung-burung, semua makhluk, dan terbelah lagi lagi dunia. Kemudian turunlah ahli langit tersebut, wahum aktsarul jin, dan mereka itu lebih banyak daripada manusia dan sekalian makhluk. Di sini dia akan cerita benda yang sama juga. Jadi malaikat yang pertama pindahkan semua makhluk, bawa pergi di tanah yang lapang ataupun di bumi yang lapang, di mana tanah dia seperti mana perak. Maka malaikat itu pun mengelilingi segala isi padang mahsyar itu. Jadi malaikat yang pertama ni dia lingkup ataupun dia buat sort mengelilingi makhluk tadi, semua makhluk. Dan adalah banyak mereka itu 10 koyak. Ini bahasa dulu ni 10 koyak. Maksudnya 10 kali ganda isi mahsyar. Malaikat lagi pertama, dia punya bilangan dia 10 kali ganda lebih banyak daripada penduduk dunia, seluruh penduduk dunia dari awal sehingga akhir. Kemudian daripada itu maka diminta Allah Ta'ala akan malaikat yang mendiami langit yang kedua pula. Dia Ta'ala perintahkan malaikat yang duduk pada langit yang kedua, maka dikeliling mereka itu akan isi mahsyar di belakang saf malaikat yang mendiami langit yang pertama. Maka turun pula malaikat daripada langit yang kedua, dia melingkungi sekalian makhluk termasuk malaikat yang berada pada langit yang pertama. Maksud dia lagi ramai lagi. Maka adalah banyak mereka itu malaikat yang pada langit yang kedua 20 koyak. 20 koyak, maksud 20 kali ganda lebih banyak isi mahsyar semua sekali, termasuk dengan malaikat yang berada pada saf yang pertama yang melingkungi makhluk. Setelah itu maka turunlah pula malaikat yang mendiami langit yang ketiga, turun pula malaikat yang duduk pada langit yang ketiga. Maka dikeliling mereka itulah, yakni malaikat pada langit yang ketiga itu akan isi mahsyar di belakang saf malaikat yang mendiami langit yang kedua. Di saf yang ketiga malaikat pula dan langit yang ketiga, dia lingkup semua sekali. Dan banyak mereka itu, jadi bilangan mereka itu 30 koyak isi mahsyar itu, 30 kali ganda, 30 kali ganda berbanding isi mahsyar, termasuk malaikat langit pertama dan langit yang kedua. Maka turun pula malaikat yang mendiami langit yang keempat, maka dikelilingi mereka itulah akan isi mahsyar di belakang saf malaikat yang mendiami langit yang ketiga. Jadi malaikat langit keempat ni duduk di belakang saf malaikat langit ketiga pula. Dan adalah banyak mereka itu langit malaikat dari langit yang keempat ini 40 koyak. Jadi 40 kali ganda isi mahsyar. Setelah itu kemudian dia turun malaikat daripada langit yang keempat, maka turun pula malaikat yang mendiami langit yang kelima. Malaikat langit yang kelima pula turun. Maka dikeliling mereka itulah akan isi mahsyar itu di belakang saf malaikat yang mendiami langit yang keempat. Malaikat yang mendiami langit yang keempat itu. Dan adalah banyak mereka itu 50 koyak isi mahsyar. Jadi malaikat yang duduk pada langit yang kelima, mereka lebih ramai, 5 kali ganda. Kalau mereka tak ramai, dia kena lingkung lagi. Setiap kali dia lingkung, membuat lingkungan atau buat saf di belakang saf malaikat yang keempat, ini menunjukkan mereka lebih banyak. Maka setelah itu maka turun pula malaikat yang mendiami langit ke-6. Selepas malaikat yang langit kelima, turun pula malaikat langit yang ke-6. Ini nak beritahu bahawa semua makhluk Allah Ta'ala akan dihimpunkan di padang mahsyar. Termasuklah malaikat. Termasuk malaikat juga akan dihimpunkan. Berdasarkan ayat tadi, berdasarkan surah Nur ayat 25, malaikat juga akan dibangkitkan dan dihimpunkan bersama dengan makhluk Allah Ta'ala yang lain. Kalau jin dengan syaitan ni kopok tak? Jin dengan syaitan, jin dia lawan bagi malaikat.
Dia tak ada peluang dah untuk masuk syurga. Dia hanya ada satu jalan, ialah ke neraka. Ada pun manusia, dia semua macam jin. Nah, manusia sama macam jin. Manusia ni yang kafir kekal dalam neraka. Yang mukmin kalau asli masuk neraka dulu. Nah, kalau tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diampun oleh Allah Taala masuk syurga, lepas dari neraka. Ada pun orang yang soleh, daripada kalangan hamba-hamba Allah Taala yang soleh, daripada kalangan Nabi dan Rasul, maka mereka akan masuk syurga. Baik malaikat dia hanya akan masuk syurga sahaja. Jadi malaikat turun pula malaikat daripada isi langit yang ke-6. Maka dikeliling mereka itu akan isi mahsyar di belakang saf malaikat yang mendiami langit yang ke-5. Dan adalah banyak mereka itu malaikat yang mendiami langit yang ke-6, 60 koyan. 60 koyan, maksudnya 60 kali ganda isi mahsyar ini. Setelah itu maka turun pula malaikat yang mendiami langit yang ke-7. Turun pula malaikat yang mendiami langit yang ke-7. Maka dikeliling oleh mereka itu malaikat yang mendiami langit yang ke-7 akan isi mahsyar belakang saf malaikat yang mendiami langit yang ke-6 itu. Dan adalah banyak mereka itu 70 koyan isi mahsyar itu. Maka adalah segala saf itu bersesak-sesak sehingga bertipih-tipih. Jadi habis dah Pak Ibu dan serta pula keadaan. Jadi dia tak buat nampak orang hari ini kelebihan dia. Kelebihan dia disusul dan dia buat balik kali, dia buat fasa kali, dia buat tajuk kecil dan sebagainya, supaya mudah benda itu berada dalam satu perbahasan. Dia dah habiskan semua himpun. Daripada malaikat, jin, syaitan, dihimpun dah habiskan. Jadi keadaannya macam mana? Keadaan manusia ini disebutkan sebahagian daripada keadaan manusia. Kepayahan dan seksa yang ada di mahsyar. Habis dah. Bab tu dah habis dah. Bab himpun dah habis. Ini contoh ahwal dalam keadaan. Kemudian kata pengarang, maka jadilah di atas syurga. Maka adalah saf itu bersesak-sesak. Jadi saf manusia lah. Saf manusia. Jin, manusia, jin, syaitan yang akan rasa kepayahan dan kesusahan di pada mahsyar. Hingga bertipih-tipihan segala makhluk. Jadi makhluk ni akan jadi bertipih-tipih. Saling menitih lah. Saling bertipih. Maka jadilah di atas suatu tapak kaki itu 1000 tapak kaki. Ini saya tadi puas dia. Maksudnya di bawah tapak kaki yang bawah di atas tu ada 1000 orang berdiri saja. Ada 1000 orang tu bertipih di atas dia. Bertipih-tipih. Maksud bersesak-sesak lah. Kerana kebanyakan manusia, dia bahasa boleh kerana banyaknya manusia. Kerana kebanyakan manusia maksudnya kerana banyaknya manusia. Maksudnya kerana terlalu ramainya manusia, jadi bersesak sehingga bertipih di antara satu di atas yang lain. Tapi kata dan sangat berpeluh di antara keadaan yang kita kata yang kritikal ataupun susah, iaitu berpeluh. Jadi keadaannya berpeluh, manusia ini contoh dari pula, contoh sebahagian dalam keadaan. Dan sangat berpeluh. Dan kerana kebanyakan manusia, dan sangat berpeluhnya manusia, maka jadi karamlah segala manusia, yakni kebanyakan manusia itu dalam peluhnya. Cuma kata itu berbeza. Jadi kebanyakan manusia ini dia akan tenggelam dalam peluhnya. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini ada hadis. Nabi kata, "Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil ghati." Jadi manusia ini akan adalah manusia ini mengikut amal mereka itu pada tenggelam dalam peluh mereka. Nah, kalau orang yang tak ada amal, yang kurang amal, maka dia akan tenggelam lah. Tenggelam kita kata sampai tengkuk, sampai mungkin dada, sampai pusat dan sebagainya. Jadi kata Nabi, faminhum, sebahagian daripada mereka yang tenggelam dengan peluh itu, man yakunu ila ka'bain,
Sebahagian orang peluh dia seakan buku lali ya. Peluh tu seakan buku lali. Tak tahu lah kan. Peluh seakan buku lali saja. Wa minhum ila rukbatain, ada orang sampai lutut dia. Wa minhum yakunu ala haqwaihi, ada sebahagian sampai pinggang dia. Wa minhum man yuljimuhu al-'araqul iljaman, ada orang sampai dagu dia, sampai ke dagu dia, sampai ke tepuk dia. Maksudnya dia dalam keadaan separuh lemas. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi isyaratkan dengan tangan Nabi kepada tepuk Nabi lah. Maksudnya sini sampai ke peluh ni, sampai ke tepuk. Dalam hadis yang lain disebutkan yaqulun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba uruquhum fil ardi 70 dira'an, akan berpeluh, maksudnya manusia akan berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka ini setinggi 70 hasta, setinggi 70 hasta. Yuljimuhum hatta yablughu adanahu, sehingga menenggelamkan mereka itu sampai ke telinga. Ini yang paling dalam disebutkan oleh Nabi SAW, sehingga sampai kepada telinga mereka. Ini disebutkan dalam hadis. Cuma di sini mungkin agak berbeza. Jadi sebahagian daripada ahwal manusia ini pada mahsyar nanti tenggelam dalam peluh mereka. Kemudian kata pengarang, dan sangat berpeluhnya ini berpeluh manusia, maka jadi karamlah segala manusia, jadi kebanyakan manusia itu dalam peluhnya, seperti telah tersebut. Mungkin dulu dia sebutkan. Maka setengah daripada mereka itu berpeluh hingga dagu. Ini yang terus sekali lah, peluh sehingga sampai dagu mereka. Dan setengah daripada mereka itu berpeluh hingga dadanya, ada sampai kepada dada. Dan setengah daripada mereka itu berpeluh hingga pinggangnya, ada sebagian berpeluh sampai ke dalam pinggangnya. Dan setengah daripada mereka berpeluh hingga anak jari kaki, ada sebagian berpeluh hingga anak jari kaki. Tapi kalau hadis tadi disebut ka'bain, ataupun lutut, ataupun sampai 2 bulan. Dan setengah daripada mereka itu berpeluh sedikit jua, seperti orang duduk bersama dengan orang-orang banyak. Contoh kita kata buat kerja peluh lah, banyak lah, tapi tak penenggelamkan dia sedikit pun, tak peluh semua. Sebab hari itu hari yang susah, hari yang payah. Jadi semua kebanyakan orang berpeluh, cuma banyak dengan sedikit. Jadi ada orang yang banyak peluh dia, tapi tidak penenggelamkan dia, cuma peluh macam orang buat kerja saja. Dan setengah daripada mereka itu hingga mercik peluh jua, seperti orang yang dahaga apabila minum air mereka itu, maka seperti orang dahaga apabila minum air mereka itulah habis. Sekarang mereka itulah tu nak cerita keadaan. Baik, jadi ada sebahagian orang yang keluar berpeluh saja, macam orang minum air atau banyak cuaca yang panas, maka orang berpeluh. Maka mereka itulah yang duduk di atas mimbar. Jadi dia nak cerita keadaan ni, orang yang berpeluh sedikit ni, maksudnya orang-orang yang terselamat daripada kepayahan dan kesusahan pada hari mahsyar. Mereka itulah yang berpeluh, yang terakhir tadi, yang hanya berpeluh saja tu di atas mimbar. Jadi akan dimuliakan dengan diberikan mimbar untuk mereka dulu. Dia akan tengok keadaan di akhirat ni. Dan juga sebenarnya pun ada orang duduk di atas tanggungan kasturi, ada orang duduk di atas mimbar yang dibuat daripada cahaya, ada orang duduk di atas mimbar yang dibuat daripada emas, daripada delima dan sebagainya. Ada banyak kedudukan yang berbeza-beza yang Allah kurniakan kepada orang yang soleh atau orang yang mukmin yang baik. Jadi mereka itulah yang duduk di atas mimbar daripada nur. Dan segala mereka itu yang berpeluh sedikit itu, iaitu mereka yang duduk di atas kursi. Jadi kalau yang peluh sedikit yang kemudiannya pula, iaitu orang yang diberikan kursi untuk duduk. Dan segala mereka itu yang berpeluh hingga jari kaki. Maksudnya yang paling sikit
Kemudian yang paling sikit lagi, yang kemudian daripada itu dia cerita peringkat-peringkat. Dia kita kata patah balik. Yang berpeluh sedikit hingga jari kaki jua, mereka itulah yang mati karat. Jadi ada kita kata kelebihan-kelebihan yang sebab mati dan sebagainya. Ada yang diceritakan sebab, contoh macam di sini, orang yang berpeluh sekadar kaki dia tu adalah orang yang mati karat, jadi mati lemas. Mati lemas termasuk dalam sebahagian daripada syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyak. Sebagian ulama seperti mana ulama mu'asir, ulama semasa dia sebut, contohnya Dr. Najib Labib dia sebut, dia kata apa? Dia kata orang yang mati accident, mati pelanggar kemananya, mati syahid juga. Dikias dengan orang yang mati dengan sebab ditimpa runtuhan bangunan. Bukan orang dulu bangunan tiba-tiba runtuh mati, itu mati syahid. Orang mati lemas, mati syahid. Orang mati terbakar, termasuk dalam kategori mati syahid, akan dapat kelebihan mati syahid di akhirat. Jadi orang yang berpeluh sekadar kaki dia buang, mereka itu mati karat. Maka menunjukkan bahawa mereka ni orang yang diberikan kemuliaan, yang tidak merasa kesusahan dan kepayahan. Cuma supaya kitab ni seperti tentang maklumat mungkin kebanyakan ialah dalam Israelian, daripada cerita-cerita Israelian dalam tafsir-tafsir. Saya mau tafsir banyak tuan. Cuma kita jumpalah sebahagian seperti mana yang disebutkan pada tafsir Ibn Abbas dan sebagainya. Dan adalah malaikat berseru-seru kepada mereka itu seperti firman Allah Ta'ala, la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Artinya tiadalah sekalian kamu itu takut. Ini asal ayat dia, ayat 68 surah Zukhruf, ayat 68 surah Zukhruf. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Jadi Allah Ta'ala menyeru, wahai hamba-hamba ini, malaikat di sini disebut malaikat. Malaikat menyeru kepada mereka itu tadi. Jadi golongan-golongan yang tidak terpalit ataupun tidak terkena siksaan pada Yaumul Mahsyar. Artinya tiadalah sekalian kamu itu takut, tidak ada rasa ketakutan dan duka cita, tiada rasa takut dan tiada kamu itu duka cita. Adapun segala mereka itu yang berpeluh habis. Jadi orang yang diberikan mimbar tadi, diberikan kursi tadi, di kemungkinannya kemuliaan ini semua diberi dalam syurga, bukan di Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar tak ada nikmat. Cuma ada orang yang diberi keselamatan, dia selamat, itu saja. Tapi bukan bermaksud diberi nikmat pada Yaumul Mahsyar. Baik, tuan-tuan rahimahumullah, ada sebagian hadis menunjukkan ada kita kata beberapa keadaan pada hari kiamat ini. Ada orang yang duduk pada tanah mahsyar sehingga 1000 tahun. Ada sampai 50,000 tahun. Ada yang duduk di tanah mahsyar ni hanya sekadar waktu kita kata di antara sembahyang dan iqamah sahaja. Jadi menunjukkan kedudukan manusia ni mengikut amalan mereka pada hari Yaumul Mahsyar nanti, pada hari mahsyar nanti. Baik, kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka yang berpeluh hingga jari kaki dan segala mereka yang berpeluh sedikit jua dan segala mereka yang mercik peluhnya, bahawa mereka itulah yang putih mukanya dan segala mereka habis. Jadi orang yang tidak tenggelam dalam peluh dia, itu orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah putihkan wajah mereka itu. Ini dalam Quran Allah ada sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum
kafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Jadi hari di mana hari-hari Allah Taala putihkan engkau, dihitamkan muka-muka. Jadi orang yang terselamat daripada tenggelam, daripada peluh mereka itu ialah orang yang diputihkan oleh Allah Taala muka mereka. Maksudnya diberi cahaya muka mereka. Dan segala mereka yang lain daripada kaum ketiga itu, jadi ketiga-tiga kaum itu sekaliannya hitam, dua orang yang tenggelam, kita kata paras dada ke, paras tengkok ke, maksudnya berada dalam kesusahan dan kepayahan, itu masuk dalam golongan orang yang dihitamkan muka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab sebagian ulama menyarankan ketika mana kita basuh muka, kita minta Allah Taala, Allah membayyin wajhi, ya Allah putihkan mukaku, yauma tabyaddu wujuh, di mana ketika mana Allah Taala memutihkan muka-muka wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jauh Allah Taala hitamkan muka kita, di mana waktu dihitamkan muka-muka orang-orang yang melakukan maksiat. Dan adalah tatkala itu matahari pun, ini di antara lagi. Tadi cerita bab peluh. Ini cerita bab kedudukan matahari dengan makhluk, dengan manusia, ataupun dengan makhluk yang berada di padang mahsyar, termasuk dalam manusia, jin dan syaitan. Adalah tatkala itu matahari pun hampir kepada kepala segala makhluk, sekira-kira dapat dicapai dengan tangannya, hampir kita harus dekat sangat. Dan adalah panasnya kira-kira 70 kali panas dunia ini. Jadi 70 kali ganda panas. Kita kena ingatlah di akhirat ni, terutamanya dalam syurga dan neraka, fizikal manusia ni telah ditransform. Dia tak sama dengan fizikal asal. Kita dijadikan sehingga 60 hasta tinggi, 7 hasta lebar. Adapun ahli neraka, dijadikan mereka itu sangat besar. Kulit dia pun tebal, kemudian gigi dia pun besar-besar, supaya Allah Ta'ala merasakan azab ke atas setiap inci tubuh badan mereka. Kata segala ulama, jikalau naik matahari pada dunia ini seperti panas di akhirat itu, nescaya bukit pun hangus. Kalau matahari yang sifatnya pada hari kiamat dijadikan oleh Allah Ta'ala di atas muka dunia ini, maka akan hangus bukit muka yang ada di atas muka dunia. Dan segala batu pun hancurlah. Kalau kita tengok kaca ni kan, kaca ni dibuat berapa? Kalau setahu saya daripada pasir. Kaca dibuat daripada pasir. Maksudnya pasir boleh cair. Pasir boleh cair. Dan susu kita tu, pasir tu dia boleh cair. Tak tahu suhu yang macam mana. Tapi benda-benda lain pun tak mustahil boleh cair ataupun boleh hancur. Jadi hancur dah, bukit bukau akan hangus dah, akan hancur segala batu. Dan segala sungai pun kering lah. Sungai boleh jadi kering. Kalau sungai kering, laut pun lebih kuat pula. Dan adalah pada hari itu segala raja-raja yang anayai ia sepenuh. Boleh macam mana? Adalah yang seperti semut jua. Dia tak nyanyi. Raja-raja seperti semut jua, dan demikian lagi orang yang membesarkan akan dirinya. Cuma perkataan kita tahu. Jadi kedudukan raja-raja yang besar di atas dunia ini yang hebat akan jadi seperti semut jua. Dan demikian lagi orang yang membesarkan akan dirinya, jadi hinalah mereka itu pada hari itu. Jadi semua orang, raja-raja, tak kira siapa-siapa yang diberikan kekuasaan yang hebat di atas muka dunia ini, takabur dan sebagainya, maka mereka itu akan dikecilkan dan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu itulah sunatullah, orang yang hina di atas dunia ini dengan sebab melakukan kebaikan, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitu juga orang yang diberikan kebaikan, diberikan kekuasaan, diberikan harta, bila dia takabur dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan hina dia di akhirat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Inna Allah yab'athul mutakabbirina yawmal qiyamati fi suratin nabi lidhilli ataupun lidhulli lahwanihim 'ala Allah lihawanihim 'ala Allah yaqumuhum al-jinnu wal insu wad dawabu bi arjuliha hatta yaqdi Allah Ta'ala baina ibadihi." Artinya bahawasanya Allah Ta'ala membangkitkan orang yang membesarkan akan dirinya, akan diri, yang membesarkan diri dia pada hari kiamat, pada rupa semut, pada rupa semut. Kerana hina kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan dia sekecil-kecil sehingga kecil seperti semut kerana menghina dia. Adalah mereka itu dipicit akan dia oleh segala jin. Adalah mereka itu dipicit akan dia oleh segala jin dan manusia. Maksud dia dipijak, tak ada soal dipijak. Adalah mereka itu dipijak akan dia oleh segala jin dan manusia. Jadi manusia, jin akan pijak mereka. Dengan sebab kecil tak nampak, dia akan jadikan kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia dan jin, maka mereka itu akan dipijak oleh manusia dan jin. Dan segala binatang dengan kaki mereka itu, jadi binatang juga yang dibangkitkan bersama dengan manusia akan memijak mereka. Kita kena ingat, semua makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa ni, yang ada ruh ni, akan dibangkitkan dan dibalas. Cuma bezanya, manusia akan dihisab dan dimasukkan ke dalam syurga, sebahagiannya dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga dengan jin. Berbeza dengan haiwan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah bangkitkan mereka dan memberikan keadilan, kita kena ingat haiwan ni, kita sebut banyak kali dah. Kita kata kalau lembu yang kuat, dia takut lembu yang tak kuat. Nah, ataupun haiwan yang kuat, dia kita mencederakan haiwan yang tidak kuat. Nah, jadi isu di akhirat nanti, maka yang dicederakan ataupun yang disakiti, dia akan menyakiti balik. Dia akan semua haiwan. Semua. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua makhluk Allah Taala akan diberikan keadilan. Baik. Kemudian kata sekarang, jadilah hina mereka itu pada hari itu, dipijak oleh jin dan manusia dan segala binatang dengan kaki mereka, hingga diputuskan Allah Ta'ala hukum antara segala makhluk, sehingga Allah Ta'ala menyelesaikan hak makhluk di antara mereka. Jadi orang, haiwan yang ada hak di antara haiwan, maka Allah Ta'ala selesaikan, bagikan balasan, berikan balasan. Orang yang disakiti, haiwan yang disakiti akan menyakiti haiwan yang menyakiti dia. Jadi duduk dalam keadaan hina ni sehinggalah selesai Allah Ta'ala membalasi sekian makhluk. Kemudian kata perkara syahadat adalah suatu kaum pada hari itu minum ia akan air yang terlalu sejuk lagi hening dari kerana segala dari kerana segala kanak-kanak berjalan mereka itu dengan membawa satu piala daripada air syurga, maka diberi mereka itu akan kaumnya itu. Baik, ni habis dah. Ini nak cerita mungkin yang nak cerita apa perkara yang seterusnya, iaitu minum daripada haud ataupun qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ataupun Allah Taala menghilangkan dahaga dengan diberi minum beri kanak-kanak kita kata sebelum masuk ke dalam syurga. Ini berkenaan dengan perkara tersebut. Allah Ta'ala bagi minum untuk menghilangkan dahaga pada hari kiamat sebelum daripada memasuki syurga. Baik, tuan-tuan dan puan rahimahumullah, kerana cerita ini berada dalam keadaan situasi yang berbeza-beza dan tidak menunjukkan fasad
Contoh ni panjang ni. Saya ingat tu lagi 20 surat atau 30 surat. Dalam keadaan yang tidak ada fasad. Dia bercampur-campur sebahagian dengan sebahagian yang lain. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berhenti dekat syahadat. Itu kita kata tempat yang sesuai untuk berhenti lah. Kalau kita pergi lagi mungkin tempat berhenti itu dia jadi pertengahan perbicaraan ataupun tajuk yang dibawakan oleh pengarang kita. Baik tuan-tuan dan puan rahmatullah, saya ikhlaskan dari dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kesilapan, saya maaf dalam pembahasian Allah taala a'la wa a'la bis-shawab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'la khairat wa tarka munkarat wa masakin wa taghfirna tarhamna. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا ضعيفون فقوي في رضاك ضعفنا خذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضانا ونسألك درجة العلى من الجنة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.